Panasonic inverter 1.5 horsepower, technician carbo, dia punya error H11 ya. Jadi saya terus buka lah outdoor ni, saya nak tengok adakah outdoor ada problem. Jadi bila saya test direct macam ni, masukkan 240, okey. Kemudian saya check dia punya signal line Nampak dia punya signal line ni tak betul ni bacaan ni, sebab sepatutnya nilai signal line tu sepatutnya dia fluctuate. Ini dia tetap ni. Jadi problem dia memang daripada outdoor lah. Jadi tanpa membuang masa, kita terus buka je lah dia punya cover-cover ni. Kemudian saya check dulu, masuk power, check tengok volt signal dia 16 volt dia tak ada 14 volt pun tak ada 5 volt pun tak ada, dia drop Jadi memang problem pada outdoor ni lah. Jadi kita buka dulu lah dia punya board ni. Kita terbalikkan, tapi sangkut pula, kena buka dulu cover depan ni. Jadi barulah senang Jadi bila buka ni nampak ada kesan terbakar ni. Ni adalah komponen IGBT. Jadi kita bukakan IGBT ni, kita check lek, memang dia punya IGBT dah rosak Jadi potong dia, bila dah potong kena solder dia punya bawah tu, disolderkan, masukkan yang baru. Okey, bila dah masukkan baru ni, kita lekatkan balik dia punya fin ni. Skru balik. Kemudian sekitar kawasan IGBT tu memang kena check lah, kot dia ada part lain yang rosak Jadi bila check ni nampak macam tak ada masalah dah. Kemudian kita pasangkan terus macam ni. Kemudian saya masukkan supply, saya hidupkan. Bila saya check, dia punya 14 volt dah ada 5 volt pun dah ada. Jadi yang penting sekali kena check adalah dia punya line signal, low voltage line signal dia. Kat situ sepatutnya ada 1.4, lepas tu fluctuate 5 volt semua tu. Nampak dah ada ni. Jadi sekarang board ni dah okey. Jadi apa perlu buat, kita pasang dulu untuk kita test dengan indoor. Nampak signal line dia sepatutnya macam ni dia fluctuate 50 ke 60 volt. Jadi kita pasang semula dia punya cover ni. Okey, bila dah siap pasang semua, saya test copper pun saya pasang Jadi bila saya hidupkan, nampak outdoor dia dah running H11 tu memang dah tak ada lah. Bila dia dah running macam ni, outdoor dah running, copper pipe dia pun dah start sejuk, maknanya outdoor dia dah okey. Ni saya tunggukan sebentar untuk tengok adakah gas dia jalan okey. Setelah beberapa ketika, nampak dia punya pipe ni dah berais dah frost gas dia kurang ni. Tak apa, yang tu nanti technician lain tambahkan. Nampak dia dah berais, nampak gayanya segala semuanya dah okey dah tak ada masalah. Itulah punca dia. Okey, sekian.